Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firman Anaki dari kelas 5 Sakura. Hari ini saya ingin bertemu bual dengan guru besar bernama Puan Badiah binti Dad. Okey cikgu, saya ingin tanya satu soalan. Apakah erti kemerdekaan pada pandangan cikgu? Baik, pada pandangan saya, erti kemerdekaan ini adalah bukan sahaja kita bebas daripada penjajahan, tetapi bagi konteks seorang guru, erti kemerdekaan ini adalah bagaimana kita nak melahirkan murid-murid yang sayang dan cintakan akan negara. Apakah harapan cikgu terhadap generasi muda dalam mengekalkan kemerdekaan negara? Baik, besarlah harapan saya kepada generasi muda supaya semangat cintakan negara ini akan kekal dalam diri dan jiwa masing-masing. Kerana untuk kita mencapai kemerdekaan ini bukanlah satu yang mudah ya. Tetapi sebagai generasi muda perlu ada semangat cintakan negara, ada semangat patriotik dalam diri dan semangat perpaduan di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Bagaimana cikgu menanam semangat kemerdekaan dalam kalangan pelajar di sekolah? Baik, untuk menanam semangat patriotik atau semangat cintakan negara kepada para pelajar di sekolah ya. Pertama sekali, pendidikan bukan sahaja berlaku dalam kelas tetapi kita juga menanamkan sifat ataupun sikap sayangkan negara ini melalui aktiviti luar kelas, co-curriculum dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga menerapkan semangat cintakan negara ini melalui pelbagai aktiviti yang kita adakan sempena dengan bulan kemerdekaan seperti pertandingan busana merdeka, nyanyian lagu patriotik dan juga perarakan supaya semangat atau jiwa merdeka ini akan tersemat di dalam jiwa setiap anak murid. Apakah aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan yang paling memberi kesan kepada cikgu dan murid? Baik, pada pandangan saya ya, antara aktiviti yang telah kita jalankan sepanjang bulan kemerdekaan ini, aktiviti yang memberi kesan yang besar kepada guru dan murid pada saya adalah aktiviti perarakan merdeka. Ya, kerana pada aktiviti tersebut kita dapat melihat bagaimana murid bersedia untuk perarakan dengan pelbagai kostum ataupun busana, dan di sini kita lihat bahawa semangat cintakan negara itu terselah ya di wajah setiap pelajar yang menyertai acara tersebut. Selain daripada itu juga guru-guru juga dapat melihat kesungguhan murid-murid untuk memastikan mereka dapat mempersembahkan setiap kelas mempersembahkan perarakan itu dengan jayanya. Okey cikgu, terima kasih kerana sudi menjawab soalan saya. Sama-sama. Sekian saja temu bual saya bersama Puan Guru Besar. Sekian, terima kasih.